Ada cara mudah untuk menghilangkan rasa takut atau rasa rendah diri sebelum bertemu seseorang. Contohnya, jika anda ingin berucap di halayak ramai atau ingin menghadap orang penting, termasuk bos anda. Sebelum berucap atau sebelum menghadap orang penting, luangkanlah masa sekitar 30 saat sahaja. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan selama beberapa saat, lalu hembuskan nafas perlahan-lahan. Tujuannya adalah untuk menenangkan tubuh dan fikiran serta mengurangkan ketegangan. Kemudian niatkan, Ya Allah, Ya Tuhanku, kuatkanlah diriku melebihi rasa takutku. Aku memilih untuk menghadapi rasa takut ini agar tidak membatasi langkahku lagi. Lakukan cara ini bila masa anda rasa memerlukan lebih keberanian, termasuk untuk berhadapan dengan seseorang atau berucap di hadapan ramai orang. Lebih baik lagi, hubungi nombor di bio untuk berunding tentang amalan khusus jika ingin lebih disegani, dihormati dan kata-kata anda lebih mudah diikuti.